dunia ni jangan minta banyak-banyak. Habis tu Ustaz, kenapa kita berdoa? Berdoa ni untuk dunia supaya diberi keberkatan, bukan diberi banyak. Dunia ni minta tak minta dapat tuan-tuan. Tuan-tuan doa kau tak doa tetap dapat dunia. Orang kafir tak pernah doa, tak pernah sembahyang, Allah Taala bagi dunia. Dunia ni kita doa untuk apa dia? Ya Allah, bila rezeki yang halal, rezeki yang berkat, rezeki yang manfaat, rezeki yang boleh dekat dengan kau ya Allah. Rezeki yang tidak lalai ya Allah. Rezeki yang boleh menyebabkan saya ni mudah sembahyang ya Allah. Ya, dapat rezeki yang mudah disedekahkan ya Allah. Dapat rezeki yang tidak lupa padamu ya Allah. Dapat rezeki yang bila saya dapat tidak sombong. Berapa ramai orang yang bila ada harta dia jadi sombong. Masa tak ada jawatan elok. Bila ada jawatan jalan mula mengangkang gitu. Mana dia? Berapa ramai orang yang mana dia tak ada harta dia okey je. Bila ada harta dia sombong. Sombong. Aku YB kau YB. Oh, sombong. Kita rasa kita ni ada duit. Orang Jawa panggil duit. Orang duit. You ayam wai, meneng wai. Oh duit. Tahu duit. Oh ada sombong. Tak. Ya. Nanti saya saman awak. Ui. Ya, kereta cala je nak saman orang. Mana dia? Oh duit, orang duit. Dia meneng wai. Lihat. Jadi siap ujian orang ada. Yang bujang, sebelum op korang dengan aku balik kampung lu, salam mak bapak korang cium. Cium tangan mak bapak kau betul-betul cium. Minta ampun, minta maaf. Jangan nak cium tangan bos korang ya. Aku pun heran dalam polis, bos. Bos mana bos? Macam kau gelak lah korang ni. Atau pegawai kita mana? Ataupun mana atasan kita? Zaman aku lah. Tapi zaman sekarang ni bos. Mana bos? Kalau kamu nak jilat tangan bos kamu je, balik kampung. Yang dah kahwin, tak ada anak, boleh nak balik kampung dulu. Tambah satu lagi, cium bini korang. Puas-puas ke tidak jadi janda, nanti aku kahwin dengan bini korang ni. Kan, lawa-lawa semua kan. Bini polis kan. Duit banyak. Sekarang kahwin dengan aku, kau masuk kubur ni. Cium bini kau puas-puas. Kalau dah kahwin ada anak, pergi balik kampung minta maaf dengan bapak kau kalau ada lagi. Bini kau cium, anak kau cium. Baru kau datang depan ni. Aku itu hari ada budak 2 orang. Kau dah kahwin? Dah bang. Ada anak? Tak ada. Dengan kau? Dah kahwin. Anak umur berapa? Baru tadi anak umur berapa? 3 bulan. Tadi kau datang ni anak kau tengah tidur. Dia kerja dia tidur lagi. Balik dia cakap. Balik sebelum langsung kau tak jumpa anak kau.